Masa kritikal kita untuk selamatkan kanak-kanak adalah 5 minit. Forgotten baby syndrome ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja walaupun kita diklasifikasikan sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab. Hari ini saya ingin menjalankan satu demonstrasi sistem My Cinta untuk mengurangkan kes kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan. Sistem ni adalah dalam fasa prototipe baru. Fungsi utama dia adalah untuk mengesan kehadiran kanak-kanak apabila enjin dimatikan. Kita ada dua mode of detection lah. Satu, kita kesan melalui bunyi dan juga pergerakan. So kalau ada kanak-kanak kat sini, bila baby menangis atau bergerak kan, sensor akan detect. Apabila kanak-kanak terperangkap, kita perlu pastikan berlaku pengudaraan untuk mengurangkan suhu dalam kabin. Untuk itu kami reka sistem ni supaya dia boleh secara automatik menurunkan tingkap kenderaan, menghidupkan horn dan lampu hazard. Berserta kita ada satu alert dekat sini. Dia akan trigger HELP, satu bentuk alert lah, supaya bystander, orang awam yang persekitaran tu boleh tahu ada kanak-kanak. The system akan hantar notifikasi kepada 3 number kita boleh store. Kita boleh add nombor bomba. Dia akan automatic call dan hantar SMS. That SMS dah include location yang kita dah linkkan dengan navigation system. Kita dah try Google Maps and dia berkesan lah. Suhu cabin temperature, bila kita off engine, 80% kenaikan berlaku dalam 30 minit pertama. Kalau bermula dengan 35 degree, dalam 5 minit je dia dah boleh reach 40 degree. Masa kritikal kita untuk selamatkan kanak-kanak adalah 5 minit. Jadi bayangkanlah kalau kita parking kenderaan dekat parking bertingkat, basement, kita mungkin tidak sempat sampai. Kebanyakan kes tertinggal kanak-kanak ni berlaku dalam peringkat umur secara purata 2 ke 3 tahun macam tu. Umur 2 ke 3 tahun ni kanak-kanak, suhu badan dia cepat naik. 3 ke 5 kali ganda lebih cepat berbanding orang dewasa. Kanak-kanak pula dia tidak ada sistem untuk menyahkan haba daripada badan tu yang efisien. Kita ada masa kritikal 5 minit sahaja sebelum suhu badan kanak-kanak boleh meningkat daripada suhu biasa kepada 40 darjah Celsius, yang mana itu adalah suhu strok haba boleh berlaku. 42 darjah Celsius adalah suhu kritikal untuk boleh menyebabkan kematian. 3 daripada 10 responden yang kita survey mengatakan pernah menghadapi kes hampir terlupa, sama ada mereka sendiri ataupun kenalan terdekat. Antara perkara yang boleh berkemungkinan ada disebabkan oleh change of routine ataupun pertukaran rutin. Contohnya seperti penghantaran anak itu selalunya dibuat oleh ibu, tapi hari ini bapa yang kena handle anak. Tips yang paling mudah adalah ibu bapa meletakkan barang-barang berharga di persebelahan ataupun di lokasi kerusi keselamatan kanak-kanak. Contohnya seperti beg tangan ataupun beg kerja. Justru apabila kita ingin keluar, sudah pasti kita akan mendapatkan barang berharga dan justru tidak terlupa dengan adanya anak kita bersama.